Enjoy Azhari bersama Maria Arsyad berbuka puasa bersama pelajar-pelajar tahfiz. Seronok je dapat buka puasa di kawasan kampung macam ni. Dapat rasa suasana kampung yang damai dan tenang dari kesibukan bandar. Ai, ambil tempat anak orang tu Cik Bu. Loh, apa tu? Baik abang tu makan banyak. Ya, abang buat pakcik. Wah, tadi ni. Awak jangan ambil dia punya. Dia makan sama belacan.